Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bertemu lagi di channel Encik Nelayan. Kali ni saya nak kongsikan dengan tuan-tuan salah satu baja boron yang saya guna dekat kebun. Okey, kat depan saya ni adalah baja Yara Liva Mitra Bor. Ini adalah baja kalsium boron. Okey, untuk beg ni 25 kilo saya gunakan dekat pokok durian tak banyak, lebih kurang dalam 300 ke 400 gram saja untuk pokok durian yang saiz 10 tahun ke bawah. 6 tahun ke 10 tahun saya guna lebih kurang dalam 400 gram macam tu je. Ini adalah baja untuk support bunga durian. Apabila pokok durian kita dah start keluar mata ketam, kita boleh tabur baja ni. Baja ni dia mudah larut. Kita ambil lebih kurang dalam 400 gram tu, kita tabur keliling bawah kanopi. Semasa pokok kita mengeluarkan bunga. Okay, dah start keluar, nampak macam turun-turun pipik tu, nampak mata ketam. Dah keluar mata ketam tu, dah jadi nampak bentuk, dah membentuk bunga tu. Sebelum kembang, tabur baja ni, ya. InsyaAllah ni atas pengalaman saya guna baja ni, memang persen untuk buah lekat banyak tu memang jadi, ya. Kalau biasa sebelum ni buah lekat dalam 5-6 biji, tapi insyaAllah bila start pakai baja ni, buah dia memang banyak lah. Jarang-jarang sangat satu pokok tu yang kalau berbunga lebat tu kurang daripada 20 biji. Kadang sampai 60 biji. Itu bukan pokok tua tau, itu pokok yang usia 7 tahun. Sekali berbuah dekat dia banyak, 60 biji, 50 biji satu pokok. Okey, kalau bunga tak banyak tu lain ceritalah. Okey, yang ni untuk support pada bunga dan juga pada buah nantilah. Okey. Baja ni sebenarnya tak mahal pun. Untuk beg senang kita nak bawa. Beg 25 kilo. Senang nak bawa. Okay, untuk satu beg ni, satu guni ni, harga dia bawah 100 lah. Tuan-tuan boleh beli dekat Shopee. Boleh beli dekat kedai mana-mana. Kedai peladang ke, kedai jual baja ke. Memang pastikan dapat yang original punya lah. Okay. Kalau tuan-tuan nak guna baja lain pun boleh. Asalkan baja tu dia ada kalsium, ada boron. Okey, sesuai untuk pokok yang berbunga lah. Okey, saya ada guna 2-3 jenis baja kalsium boron ni untuk support pada pokok durian saya. Kadang tu saya akan buat bahagian-bahagian plot untuk tengok sebelah kiri, sebelah kanan, ataupun untuk plan yang A ataupun plan B, saya akan bagikan. Saya nak tengok perbezaan ataupun saya buat kajian baja yang ni macam mana dia punya reaksi pada pokok durian. InsyaAllah nanti saya sama-sama akan kongsikan pengalaman sendiri. Okey, sekian perkongsian ringkas saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.